Assalamualaikum, selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri pemimpin masa hadapan. Siapa tahu apa ciri-ciri pemimpin masa depan? Cuba. Okey, Haras, boleh ke hadapan. Ciri pertama, berilmu. Pendidikan adalah teras pembangunan negara. Kita perlu memastikan kurikulum kita relevan dengan cabaran masa hadapan, terutamanya menjelang tahun 2035. Okey, betul tu Haras. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, Damia, silakan hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kemahiran teknologi masa kini sangat penting. Mempelajari Python dan prinsip clean code akan melonjakkan kerjaya anda sebagai pemaju perisian. Damia, tanya. Betul jawapan awak. Okey, Zenji, silakan hadapan. Setelah meneliti segala keterangan dan hujahan yang dikemukakan, mahkamah dengan ini memutuskan bahawa tertuduh didapati bersalah. Okey, bagus. Terima kasih, Zenji. Okey, Fazana, silakan hadapan. Ketahanan mental dan fizikal adalah kunci. Kita tidak akan menyerah kalah. Hadapi setiap cabaran dengan kekuatan dan keazaman. Betul tu Fazana. Bagus. Okey, Amira, silakan hadapan. Masa depan kita terletak di tangan kita sendiri. Kita mesti mempunyai keyakinan diri dan integriti untuk membina negara yang makmur. Okey, tahniah Amira. Bagus-bagus. Jadi, semua sudah faham ada 5 ciri-ciri yang murid-murid perlu ada untuk menjadi pemimpin pada masa akan datang, iaitu beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan dan berkeyakinan. Okey, itu sahaja. Terima kasih.